Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini John Seafood lah, kita akan buat macam ni. So kalau 5 scoop, dia akan sama rata lah kalau boleh. Kalau nampak tak kurang, mesti kena tambah. So setiap gigitan mesti kena ada rasa. Okey. Sardin ni, satu scoop, dua scoop, satu scoop, dua scoop. Tak cukup, kita tambah lagi. Tak cukup, kita tambah lagi. Ini John sardin lah. Paling penting bawang goreng. Sama juga tuna ni pun kena ada bawang goreng kat sikit-sikit. Habis kita letak lettuce salad bulat lah. Tak black pepper, ujung ke ujung. Paling last ni yang sedap ni. Cheesy ni sedap, dia bagi berlemak. Ini John sardin. InsyaAllah John sardin isi penuh. Okey, ni. Ini John Seafood Crab lah tadi. Yang tadi kita buat tu kan. Ni John Seafood.